kan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih sayang daripada Allah, maka pada malam ni ayah-ayah, ibu-ibu, abang kakak, adik-adik semua, dengan kasih sayang daripada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita semua. Maka pada malam ni kita dapat mari rumah Allah, kita dapat mari masjid, kita dapat sama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjemaah. Betullah ibadah sebagaimana dalam doa kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam doa kita ibadah kita minta Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah kami ni minta denganmu ya Allah kebaikan atas dunia ni. Wa fil akhirati hasanah, dan kami juga minta denganmu ya Allah akhirat pun baik. Dunia baik, akhirat baik. Doa begitu kan? Semua kita ingat ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina ya Allah jauhkan kami azab daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Kita minta doa begitu tu. Setiap kita semua minta doa begitu kan? Doa kita ibadah, kita minta dunia baik, akhirat baik. Tapi ketika mana ibadah orang start kuliah, kita petubik turun dah. Dia panggil tak kena tu. Faham dah ni? Kita minta dunia baik, akhirat baik, dan jauh azab api neraka. Tapi orang start kuliah kita turun. Kalau turun ada kerja tak apa ibadah, tak apa ada kerja nak balik mandi mak, nak balik mandi ayah, nak balik nak bawa isteri pergi hospital, nak bawa anak demi pergi hospital, tak apa tu deh. Jadi hak mana bangun tadi ke kita royak begitulah tu. Nak pergi mandi orang sakit dah. Tu. Tapi hak timai royak ni dia saja-saja. Ya minta dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah minta dunia baik. Wa fil akhirati hasanah, dan minta akhirat baik. Wa qina adzaban, dan minta jauh daripada api neraka. Tapi ketika mana nak mula kuliah, dia pun turun, dia pun tak ada. Ya gini, contoh gini lah. Kita pergi kedai bela, kita poda cikecek sa ai taubing. Kita royak ni. Tu kedai kata dua cikecek dengan taubing kau bet. Tu saja sudahlah. Dia pun pergi buat. Dia pergi buat 10 minit mari atas kita. Dia pun nak mari atas kita pun tak mutu, pun pergi kelik. Warna orang tu. Oda-oda kelik. Faham dah tu? Pas esok mari pula, pergi pula esok. Malam ni nak lemcak tu. Nak lemcak betul nak air mi lebeng. Mi lebeng minta. Bini dia kata, "Be, tak payahlah be." Dah malam kena dah malam. Hak ni dah malam hak ngoda tinggal. Kita wak siap-siap nak pergi weekday, tak ada dia. Start mutu kelik. Faham dah tu? Contoh tu. Ayah-ayah, ibu-ibu minta maaf dah. Mana terasa hati tu minta maaf. Cuma dia nak begitu, dia sini masjid kita ni tak apa ibadah, alhamdulillah masjid kita. Masjid kita kan lepas tu dah main ngorek, tak ada orang turun. Kalau masjid lain kan ramalah turun. Pak lain ke sini, pak lain. Orang sini jangan terasa lah nanti main pak lain ni. Jadi rugi dah. Sebab kita minta tadi Rabbana atina fid dunya hasanah, minta dunia baik, akhirat baik. Tiba-tiba mana baik ni? Duduk dalam majlis ilmu, hak ni baik ni. Hak ni buat jauh kita daripada api neraka ni. Duduk dalam majlis ilmu. Tiba-tiba kita tak si dengar. Tak si dengar tadi tu saja-saja. Kalau ada kerja tak apa. Ada kerja tak apa. Tak ada kerja tak apa ji. Tak apa ji, gila ji, tak apa ada kerja. Nah, hak saja-saja ni. Maka supaya tadi umpama contoh ni, order makan ni, tuai kedai wak mari kita pun bum tak mutu pergi. Rugi, tak rugi. Maka baik ibadah tu mukadimah malam ni. Itu kah? Minta maaf Okey, baik ibadah. Kita start malam ni ibadah, tengok kitab Hidayatus Sibyan muka surat 30.
Muka surat 30 sambung hak baru ni bayar. Bermula yang akmalnya, yang akmal, yang sempurna ke bumi ke jenazah tu. Muka surat 30 kita jawi. Kalau kita hak Rumi, hak bahasa Melayu tu muka surat 143. 143 tengok ala atas sekali. Hak bahasa Melayu tu 143 atas sekali. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Telah berkata pengarang kitab iaitu Tuan Husin Kedah rahimahullah di dalam kitab beliau iaitu Hidayatus Sibyan. Dia sebut apa hidayah? Bermula yang akmalnya, yang akmal yang sempurna. Yang sempurna apa ibadah ni pada tanam akan jenazah tu. Tu. Hak sempurna iaitu hak akmal, hak sempurna tu diluas akan kuburnya bagi mayat tu, dan di dalam akan dia kubur tu qadar seperjungan. Apa dia ajar ni? Seperunjunnya. Begitu ni. Boleh faham tu? Seperunjunnya. Tapi dalam kitab ni tak ada nya ni. Kitab Jawi ni seperunjungan gitu. Hak kitab Rumi ni seperunjunnya. Seperujung ni gini ibarat. Seperti meriak baru ni. Ni seperunjung. Ni seperunjung ni kita masuk dalam kubur kan? Kita masuk orang gali-gali kubur, kita pun masuk dalam. Okey, kita masuk dalam kubur, kita pun angkat tangan ni, seperunjung. Ni, kita angkat sterik ni. Ni kena lepas ni. Tu. Maka itulah akmalnya, yang sempurnanya ke bumi akan jenazah. Dalam tu setara tu. Betul? Seperunjung ni tak memang ada. Seperunjung ni maknanya hak masuk dalam hak angkat tangan ni bagi orang yang pertengahan. Bagi orang hak rendah minta maaf. Okey, orang hak pendek minta maaf. Orang hak rendah. Jangan dek pelaga aku lah pulaknya, dek badak. Tu rakyat kamu. Balahlah aku baninya. Angin dak bukan je. Orang lain. Dak. Ni. Hak rendah tak kira. Lembutlah tu. Kalau Abi Aziz yang ngajar ya pendek Abi Aziz. Ni temen ni lembut dah. Hak rendah tak kira. Hak rendah kan dia masuk. Orang hak rendah dia masuk dia buat gini. Tak kira dia. Sepenjunjung dia tu tak kira. Kalau orang hak tinggi, bila kita lagi tinggi dah. Kalau hak tinggi, siapa orang mamuk tinggi. We masuk dalam kubur kat tinggi tu tak kira juga. Sebab apa? Sebab tinggi lah je. Sebab dia tinggi, dia tak kira. Dia kira orang pertengahan. Apa Habib Aziz? Setara Habib Aziz. Boleh? Boleh dah. Situ. Kemudian semula ibadah tengok bermula yang akmalnya iaitu diluas akan kuburnya. Situ dulu. Kita pergi syarah tu dulu tadi. Tengok mula. Diluas akan kuburnya. Diluas tu lagu mana? Hak mula-mula sekali ibadah sempurnanya yakni tulis. Peluah dulu. Hak mula-mula peluah dulu. Peluah tu luah daripada qadar, tulis ibarat ni. Hak kata sunat peluah tu gini. Luah tu lebih qadar teluh mayat satu hasta satu jengkal. Kalau nak kira mayat tu dengan lubang kita gali dengan lubang setara ni contoh. Setara ni tu teluh dah mayat tu. Setara ni contoh dah. Teluh dah. Setara tu, teluh mayat tu. Tapi hak afdalnya, hak sempurnanya kita peluah. Peluah tu tambah lagi. Contoh, setara ni dah mayat.
Kalau mayat duduk mengiring, setara ni. Kita pun peluah lagi, sunat peluah. Mana peluah tu? Satu hasta, satu jekal. Satu hasta ni. Sehasta, betul sejekal. Tambah sejekal lagi. Maknanya sehasta sejekal. Kita buat peluah lagi. Contoh, mayat padas sini, padas dah mayat. Kalau kita gali setara ni, letak mayat telus dah. Sah dah tu. Tapi nak wis sempurna, tambah lagi sehasta sejekal. Begitu setara tu. Contoh, begitu. Terpeluah gitu. Maka hak tu pahala lebih tu. Hak sempurna. Tu. Kalau dia buat sepik ni, setara ni telus mayat ya. Sah dah. Asal kau boleh masuk tak apa dah. Tak boleh dah. Kita tengok lagi. Dan di dalam akan dia kubur. Apa maksud di dalam? Tulis Ibayah, yakni di dalam dengan makna yakni diperdalam akan kubur itu, yakni digali kubur itu. Di dalam yakni diperdalam. Kita gali dalam, gitu. Bahasa Kelantan kita gali dalam tu. Tu. Dalam cara mana? Koda dalam tu setara mana? Seperunjungnya. Tu. Dalam kita hak Romi, hak Jawi seperunjungan. Seperunjungan. Gitu. Dah. Seperunjung. Tu. Kita masuk dalam kubur, akak tangan dua gitu. Begitu. Tu dalam tu setara tu. Pada orang yang pertengahan. Okey, baik. Dan berliang lahap. Tengok Ibayah dalam kitab pula. Dan berliang lahap. Ibayah masa tu email tulis, masa ngaji Ibayah. Bukan seperjungan tu. La'ala sawab seperkunjungan. Buat gitu Ibayah. Seperkunjungan. Tu. Tok guru tu email kata seperkunjungan. Tu. Seperkunjungan tu tadi masuk dalam kubur, akak tangan begitu. Straight. Okey. Seperkunjungnya ni makna dia Ibayah. Satu kunjungnya bagi orang yang pertengahan kejadian. Bagi orang yang pertengahan kejadian, dan dia tu dengan bahawa didirikan. Maknanya dia orang tu dia masuk dalam kubur, dia berdiri. Ya, dia berdiri dalam kubur dan dia akak kedua tangan dia. Itu dengan makna seperkunjungan. Kalau kita nak dobek Ibayah, kalau kita nak dobek hak tadi, kita masuk, kita akak tangan kan. Kalau payah kita nak check gitu Ibayah, lagu mana kita nak buat Ibayah? Tulis Ibayah. Adapun kata Al-Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi sebut seperkunjungan ini dengan qadar 4 hasta setengah. Boleh tulis tu. 4 hasta setengah. Tu. Orang tu dikatakan pertengahan tu, orang tu iaitu 4 hasta setengah. Tu qadar tu. Mana apabila kita gali 4 hasta setengah, maka dikatakan akmal, sempurna, yang sempurna. Kita tengok. Dan berliang lahat. Berliang lahat yakni lubeh hak halus berupa lahat tu. Ibayah kita panggil berliang lahat. Dia berliang ni Ibayah, dia berliang ni dia ada dua Ibayah. Satu berliang lahat, satu lagi dia panggil berlian syakun, dia panggil. Hak berlian lahat ni, hak lian lahat ni Ibayah gini. Kita gali kubur, dah abang tahulah orang bagi gali pakar dia. Gali kubur. Okey, hak bawah tu
Liang lahat ni dia panggil kita gali pula tepi tu. Tepi tu. Ni kubur. Ni kita gali tepi ni. Kita tidak gali tengah. Kita gali tepi ni. Kita gali tepi ni untuk letak jenazah situ, untuk letak mayat situ. Maka liang yang digali di tepi tu dia panggil liang lahat. Tu. Okey, lepas ni kita nak sebut. Selagi dia panggil, tengok. Okey, sebelum tu tengok. Dan berliang lahat. Liang lahat gali kubur. Betul kita pun tepi ni, kita pun gali pula. Letak jenazah dalam tu. Tu dia panggil liang lahat. Tengok. Dan berliang lahat. Itu afdal. Yakni banyak pahala daripada syakun. Liang lahat tu lebih banyak pahala daripada syakun. Syakun ni maknanya lian syakun. Lian syakun ni gini bayang. Ni kubur, kita gali-gali kubur dalam. Okey, lian syakun ni kita gali tengah. Wak lubang pula tengah. Okey, wak lubang tengah tu dia panggil lian syakun. Adapun kita gali-gali lubang betul kita buat tepi. Gali pula tepi ni untuk letak jenazah tepi. Lian lahat. Boleh faham tak? Kalau gali tengah tu untuk letak mayat situ, hak tengah tu dia panggil lian syakun. Kalau gali hak tepi hak tepi ni lian lahat dia panggil. Okey, baik. Dalam kitab ni sebut liang lahat itu afdal, yakni lebih baik daripada syakun, daripada lubang syakun. Lebih baik tu jika tengok lagi kitab ibayah. Jika keras bumi. Apa maksud keras bumi? Yakni jika keras tanah. Hak kata afdal tu jika keras tanah itu. Maknanya kalau tanah hak kita gali tu, apabila gali kubur ke tanah tu keras. Maka apabila tanah tu keras, maka afdalnya kita buat lubang ke apa? Kita buat lian ke apa? Kita buat liang lahat. Sebab apabila tanah keras, kita pun buat liang lahat. Kita gali sini pula ni untuk letak jenazah. Tanah ni keras, afdal begitu. Faham? Kalau buat lubang tengah boleh ke tak? Boleh. Cuma hak pahala banyak laginya buat liang lahat. Afdalnya buat liang lahat. Sebab apa? Sebab tanah hak tepi ni keras. Tu faham kita tengok lagi kitab lagi. Dan jika gembur ni maknanya jika tanah tu pasir. Buat gitu. Gembur dengan makna kata tanah tu pasir. Tanah tu pasir. Supaya tanah tepi patah. Tanah tu gembur, tanah gembur. Okey. Dan jika gembur, yakni tanah tu gembur, ia bumi, ia tanah tu, maka afdal syakun daripada lahat. Tu. Maknanya kalau kata tempat tu tanah dia tanah dia gembur, tanah dia pasir, maka kalau kita pun gali nak buat liang lahat ke liang syakun, maka afdalnya buat liang syakun. Buat tengah tu gali tengah pula untuk letak jenazah. Sebab apa? Kalau pergi buat liang lahat, buat tepi ni butuh tanah. Maka afdalnya buat tengah. Tengoklah, betul boleh faham boleh lah. Maka liang lahat ni dia hurai ibayah, dia hurai ni. Hak tanah gembur tu faham lah ibayah dah. Maknanya tanah tu pasir, tanah tak keras, tanah mudah hancur, tanah mudah rutuh. Tu yang panggil gembur. Maka sunat kita, afdalnya kita buat liang syakun tengah. Kita tengok. Dan maka liang lahat iaitu liang lahat tu. Ni dia nak urai liang lahat ni apa? Digali di bawah rusuk kubur yang pada pihak kiblat kada lulus barang
apa ni, qadar lulus baring mayat di dalamnya nyelubel tu. Tu itu apa ni, lian lahap. Tu kali iaitu digali di bawah rusuk kubur yang pada pihak kiblat qadar lulu baring mayat. Tu seperti yang saya sebut tadi lah. Biar kita ambil jenazah, letak jenazah tu, teluh jenazah, gali tu untuk teluh ke jenazah saja. Tu dia panggil, betul buat tepi. Tu dia panggil liang lahap. Dan syakun, tengok ibadah kita, dan syakun dan liang syakun iaitu liang syakun tu digali pada pertengahan kubur. Hak tadi di bawah rusuk kubur. Bawah rusuk kubur ni tepi dengan dinding kubur tu, tepi tu. Tu rusuk kubur. Hak tu lah, ni syakun ni dia kata digali pada pertengahan kubur. Ni tengah ni, tu dia panggil pertengahan. Iaitu lian syakun itu digali pada pertengahan kubur seperti parit qadar lulus. Lulus ni mana qadar muak. Tu lulus dengan mana kata muak jenazah tu. Baring mayat di dalamnya nyolubat itu jua juga. Tu mayat duduk baring mengiring tu, mayat duduk begitu tu teluh. Begitu. Boleh faham ibadah. Tu lian lahap dan lian syakun, beza tu. Okey, baik. Ni kenawi tahulah hibayah kita ni dah. Ketika mana berlaku, kalau kapur kita ni ada orang pandai dah supaya bela, tak apa, beza pandai dah boleh tak dah. Kalau kita pergi kapal lain, contoh, kalau tak ada orang itu, kita ada belajar sikit-sikit, kita boleh royak. Tu dah, tak rugi, tanda molek. Okey, tengok lagi. Dan wajib dibaring akan mayat itu di dalam keduanya. Dia wajib ibayah dibaring. Dan wajib dibaring. Dia wajib dibaring ni maknanya gini, yakni kita kena baringkan jenazah itu. Baringkan jenazah tu menghadap kiblat. Ni baring begini. Ni kiblat, satu kiblat depan ni. Okey. Baringkan jenazah begitu. Duduk mengiring tu. Dan wajib dibaring akan mayat itu. Tu. Jika fahasi tulis sini tulis lagi tak tu. Jika mayat itu menyarap, mayat tu duduk menyarap, ataupun mayat tu duduk meletai gitu duduk dalam kubur, maka berdosa orang yang mengurusnya. Dosa orang yang urus tu berdosa. Sebab apa? Salah tu buat tu. Tu buat duduk netai lagu tu, duduk nerak jenazah tu, berdosa. Orang yang mengurus tu berdosa. Walaiyazubillah. Patut kena apa nak? Kena mengiring. Tu mengiring. Hak kita duduk buat dah tu jelah tu. Mengiring tu. Boleh dengar ke puasa? Boleh dengar? Hujan lebat. Dah. Boleh dengar, boleh dengar. Ada. Okey, tengok lagi. Di dalam keduanya, mana dalam keduanya? Di dalam keduanya tulis hibah, yakni liang lahap atau lian syakun. Tu. Sama ada lian lahap ke, lian lahap tu hadut tepi.
Adapun lian syakun mana hok tengah tu, hok gali tengah, lian syakun tu. Tu kena duk mengirim belaka tu. Tu kena duk mengirim begitu tu. Apa ni ngadap kiblat? Muka ngadap kiblat. Cuma tulis sikit dalam kitab kita Ibayah. Tulis sikit gini. Jika mengirim gini. Ni tu. Dan wajib dia lagi tak. Dan wajib memperhadap akan mukanya mayat tu. Memperhadap mukanya mayat dan dadanya mayat kepada kiblat. Gini Ibayah. Maknanya muka ni contoh depan ni kiblat. Ibayah kiblat. Wajib muka mayat tu kena ngadap kiblat. Tu. Cuma tu lagi dalam kitab Ibayah. Sunat diletakkan jenazah itu pada lambung kanan. Ni lambung kanan. Duduk gitu. Kiblat depan. Muka jenazah ngadap kiblat. Tangan kanan ni itu tanah. Begitu kan? Tu. Kaki alik ni, kepala alik ni kiblat dia tu. Begitu sunat tu. Muka tu wajib, tapi lambung kanan ni sunat. Adapun kalau buat begini, ngadap kiblat tapi lambung tangan kiri alik ni, kaki alik ni, muka kiblat, betul dah muka. Lambung kiri ni rapat tanah, makruh. Sah juga tu, makruh tapi. Hak sunat alik kanan. Kalau alik ni tu makruh. Sah tapi makruh. Begitu dah. Faham dah? Sah maknanya tidak berdosa lah, tapi tak boleh pahala sunat. Sepatutnya buat alik kanan. Tu. Kalau kiblat alik ni, tu alik ni. Lambung kanan. Lagi tengok Ibayah. Kemudian selepas pada tu dia kata memperhadap akan mukanya mayat tu dan dadanya mayat tu kepada kiblat. Tu kena buat tu. Biar ngadap muka dengan dada, biar ngadap kiblat. Sebab tu haram kalau mayat kita ke bumi jenazah tu tidur gitu. Ataupun nerak, haram perbuatan tu. Mayat tak dosa. Kita orang hidup tu berdosa. Orang yang mengurus itu berdosa. Kita tengok lagi. Kemudian selepas pada tu ditutup akan keduanya. Ditutup akan keduanya, yakni kedua mana? Lialah ataupun lian syaka tadi. Tutup. Letak jenazah, lepas tu tutup. Tutup tu dengan apa? Itu dengan papan atau lainnya papan. Tutup dengan papan. Papan long tu. Betul ke papan long? Betul tak? Dah papan long. Tu. Tutup tu. Lepas tu sini Ibayah tutup dengan papan tu kan. Pihak kita Ibayah. Papan kayu tu lah. Okey, sebelum tim nak sebut tutup dengan papan tu. Sebelum nak sebut tutup dengan papan tu, hak tadi. Iaitu Ibayah muka jenazah ngadap kiblat, dada jenazah tu kena ngadap kiblat. Hak ni Ibayah. Sebab tu kena ada orang hak pandai. Bemi, kena ada orang pandai bemi. Supaya apa? Supaya ketika letak papan ke tidak terbalik jenazah tu. Kan?
bubuh. Sebab itulah ibayah, apabila ada orang pandai biar, ada orang pandai ke, maka dia akan ambil tanah tu, rupa-rupa tanah tu, rupa-rupa tanah, kepa-kepa tanah tu, kemudian selit letak dekat jenazah tu, supaya apa? Supaya tidak terbalik. Kena buat begitu tu. Sebab itulah ibayah dia ada baca ketika mengepa, ataupun dia panggil mengepa tanah. Ada baca, ada dekat disebutkan ketika kita nak kepa tanah tu ada baca di dalam surah Taha ayat yang ke-55. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, maknanya kepala mula-mula kita ambil tanah kan, kita ambil tanah, kita pun kepa tanah tu, kepa tanah tu pada kepala yang pertama tu kita letak dekat tekak mayat ni, kat tekak tanah kepa yang pertama tu kita letak dekat tekak jenazah mayat tu. Lepas tu kita pun baca minha khalaqnakum, baca tu ketika kepa tu baca minha khalaqnakum, daripada tanah kamu dijadikan. Kepa-kepa letak kat tekak. Betul, ambil tanah yang kedua, kepa-kepa tanah pula tu yang kedua tu kita baca pula yang kedua ni kita nak letak bahagian pinggir mayat tu. Kita kepa-kepa kita pun baca wa fiha nu'idukum, daripada dan kepadanya kami kembalikan kamu, dan kepadanya kami kembalikan kamu. Tak kat pinggir. Batu ambil tanah pula. Kepala yang ketiga kita pun baca wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Hak ni letak dekat kaki. Tanah kita kepa tu letak dekat bahagian kaki tu. Ada bahagian lutut tu. Kepa-kepa tanah letak tu. Supaya tak sewi terbalik tu sah. Tu baca tu begitu tu. Tu surah Taha ayat ke-55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Okey, baik ibayah tu kena buat molek tu. Baik, kemudian ditutup akan keduanya itu dengan papan. Keduanya tu lubang tu lah, liai lahat dan liai syakun tu kita tutup dengan papan. Kalau buat ada orang buat ada siap dah papan leng, okey, ambil papan tu letak. Kalau tak ada, letak papan ni pun tak apa. Letak papan biasa ni, letak atas tu. Tak sewi kena jenazah bawah tu. Letak tutup. Boleh juga. Tidak syarat kena buat supaya papan lo tu. Asal kau benda boleh tutup, maka tak apa dah. Itu dengan papan atau lainnya papan. Dia kata atau lainnya daripada papan. Ikutlah apa-apa, asal kau boleh tutup. Tu. Dan di kampus. Di kampus disebut. Di kampus ni mana kata disimpang ataupun dikebumikan. Buat gitu. Di kampus ni dikebumikan akan kuburnya mayat tu dengan tanah atau dengan tanah. Lepas tu ibayah sini kan, kita boleh belajar juga ibayah, iaitu ketika nak itu dengan tanah tu kan, tak syarat kena ada tikar dah tu. Tak. Gaya-gaya kepa ada setepak tikar tak ada ibayah. Tikar tak ada. Mana tikar tak boleh nak kambuh lagi ni, tikar tak ada. Tak boleh tak jadi kena ada tikar. La haula wala quwata illa. Tikar tu tak syarat tikar dia gen ni. Tikar tu orang letak tikar tu benar. Tikar tu letak mula-mula tu. Tak siwi orang hok duk bawah tu kena tanah tu je benarnya. Bukan kata kena mesti ada tikar. Tikar tu tak sewi orang yang ada bawah tu kena tanah, kena pasir.
Kalau kata orang bawah kata, tak apa biar kena. Tak ada tikar pun tak apa. Orang tanah. Kena atas dia. Tak apa. Kalau dia tak apa, tak apa. Bukan kata tak boleh kali lagi ni tikar tak ada. Cari tikar dulu. Ya Rabbi, nyusuh dia ambil rumah. Bukan sini dapat lain. Ya Rabbi dah. Bayar tengok orang kan ada tikar. Dia kata, tok kawal dulu gali kubur ada tikar nak ke bumi tu kena ada tikar. Tak ada apa, tak ada tikar. Tikar tu ya bukan kata syarat kena. Dak. Tak suwi kena dia orang. Tanah, tak suwi kena dia orang. Kalau dia mau boleh kena tanah, enggak tak apa tanah dak. Gitu okey baik. Dan sunat membaca talqin. Jangan ibayah. Dan sunat membaca talqin. Sunat ibayah yakni tulis ibayah yakni sunat di sisi mazhab Syafi'i kita. Bahkan baca talqin ni sunat mengikut pandangan jumhur ulama. Jumhur ulama Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Imam Hanbali, mazhab Hanbali. Tiga mazhab ni jumhur dia panggil. Berpendapat membaca talqin adalah sunat. Satu mazhab lagi iaitu mazhab Maliki. Tu. Dia ada 4 mazhab ibayah. Mujtahid mutlak. 3 ni kata sunat. Satu mazhab Maliki kata tidak sunat. Tidak sunat. Tu. Kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita kata sunat. Baca kita ibadah. Ni enggak bid'ah lah. Ya Allah bid'ah. Baca talqin bid'ah ya Allah. Ni. Tengok kitab ni. Mari ngaji sini ni. Mari baca kitab ni. Kalau dia mau tak baca, dia mau duduk bawah biar kaku baca. Kita baca ni sunat ni. Kalau kita sebut ni. Terus kita sebut sunat ni. Tiba-tiba mari pula satu puak ibayah bid'ah. Hak buat tu berdosa, haram, masuk neraka baca talqin la haula wala quwata illa billah. Kita kata apa ada gini habis tak buat tak apa. Habis tak buat ada satu mazhab iaitu mazhab Maliki. Dia kata tidak sunat. Habis berpegang dengan mazhab tu tak apa. Habis pergi situ tak apa. Saya duduk di Malaysia. Di Malaysia ni habis mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i kata sunat. Bahkan jumhur ulama mengatakan baca talqin sesudah ke bumi jenazah sunat. Tu. Saya nak ikut Wahabi ke saya nak ikut hak jumhur? Maka jawapan dia habis saya nak ikut hak jumhur macam gitu. Tak gitulah. Habis tak sibat tak apa. Ya Allah ibadah. Tak jauh ibadah orang pasal putih ni, dia merayak ni. Ya Allah. Tu. Bawa kita ni pergi rumah dia ni. Dan sunat membaca talqin. Gapo talqin? Artinya talqin tu laqana yulaqinu talqinan. Talqin tu artinya talqin mengajar akan mayat tu. Talqin tu kita baca talqin tu untuk apa? Untuk mengajar akan mayat tu. Nak ajar mayat tu. Mayat ibayah dia dengar ke tak? Dalam kubur dia dengar ibayah. Mana dalil ibayah mayat dalam kubur tu dengar? Dalilnya Nabi SAW ibayah. Nabi bersabda ketika mana kamu lalu kawasan kubur, maka kamu bagi salam. Assalamu ala ahlil diyar, assalamu ala ahlid dar minal muslimin wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun. Tu Nabi sebut ibayah. Nabi kata ketika mana mula ada kawasan kubur memberi salam. Kenapa? Kerana orang dalam kubur tu ibayah. Dengar tak orang dalam kubur? Dengar ibayah. Itu dalil. Mana dalilnya? Nabi kata kalau mula ada kawasan kubur bagi salam. Kalau orang dalam kubur tu tak dengar ibayah, apa faedah Nabi suruh bagi salam ibayah? Faedah dah.
Kalau orang dalam kubur tak dengar, Nabi tak suruh kita pergi salih ibayah. Kalau pergi salih, orang dalam kubur tak dengar, tak ada guna. Gitu kan? Tapi Nabi kita suruh bagi salam. Apabila Nabi kita suruh bagi salam, menunjukkan orang dalam kubur tu dengar salam kita. Dengar. Maka mereka pun jawab salam. Cuma kita lah tak dengar, habis you tak dengar kita. Kalau kita dengar kat tim ayat pokal, kalau kita dengar kan, kita pun duduk tepi kubur tu. Tanah kita pula, habis apa? Tak. Tapi muda tak dengar. Tu. Betul mana lagi dalam ibayah dengar? Nabi sebut dalam hadis ibayah, orang hak last sekali ketika orang sudah ke bumi jenazah, kemudian orang yang last sekali dia pun jalan 3 langkah, 1, 2, 3, dengar tu tapak kaki 3 langkah tu, 1, 2, 3, mari malaikat muka nakir, mari lalu dah tanya. Tu maknanya orang dalam kubur tu dengar tu. Maka talqin ini ibayah disebutkan dalam kitab ni. Dan sunat membaca talqin, artinya talqin mengajar akan mayat, untuk mengajar kepada mayat. Lepas tu sini ibayah kita pun tahu ibayah, kita pun berpegang begini ibayah. Kalau mayat tu orang yang soleh ibayah, mayat tu orang yang soleh, kalau kita tak baca talqin kepada dia pun dia boleh jawab tu. Orang mayat yang soleh. Okey. Apabila mayat tu orang yang soleh, orang hak juru, orang yang beriman kepada Allah, kita tak baca talqin, kita tak ajar pun, dia boleh jawab soalan tu. Tetapi ibayah ketika mana orang tu jahat, orang tu ahli maksiat, banyak maksiat kepada Allah, ingkar perintah-perintah Allah, tak semai mari belajar, tak semai mari mengaji ibayah, maka dia tak boleh jawab soalan tu ibayah. Soalan ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma ikhwanuka tu wa ma qiblatuka, dia tak boleh jawab soalan tu. Tu asalnya begitulah ibayah. Tapi ulama kata sunat juga kita baca kepada siapa-siapa baca, sunat juga sebab seka baik ibayah, seka baik. Ataupun disebutkan kita baca tadi tu ibayah, kita baca talqin tadi tu untuk apa? Untuk tasbit. Apa maksud tasbit? Untuk menetapkan hati dia, untuk tak sewi dia berdebar, tak sewi dia naling. Dalam talqin kita kan kita baca ibayah, wahai fulan bin fulan, ketika mana datang kepada kamu 2 malaikat, iaitu Munkar dan Nakir, lalu dia bertanya kepada kamu, maka janganlah kamu takut, janganlah kamu terkejut, janganlah kamu gemetar, kerana mereka berdua, kerana mereka Munkar dan Nakir ini adalah hamba Allah sebagaimana kamu juga hamba Allah. Mu jangan takut. Tu dalam talqin tu. Kok mari tu dia tu hamba Allah, mu juga hamba Allah, mu jangan takut. Hendaklah mu jawab dengan tenang, dan mu jawab dengan hati-hati, mu jawab molek. Tu dalam talqin tu. Ia panggil tasbih. Nak bagi apa? Nak bagi biar boleh tasbih debar. Biar mayat dia kubur tu nak bui seolah-olah begitu. Tu. Batu boleh jawab tak boleh jawab tu ibayah tu amalan dia lah pulaknya. Tu nah. Situ dah. Jadi boleh dah ibayah nak baca talqin tu boleh. Tu. Tak salah tu, tidak bid'ah tu. Bila tu baca talqin tengok ibayah, kemudian yakni selepas daripada sempurna tanamnya mayat. Atau kita baca talqin tu bila selepas sempurna tanamnya mayat ke bumi, siap ke bumi, maka kita pun baca talqin. Tu baca talqin. Sunat tu. Batu talqin ni ibayah kita tidak wajib ibayah, sunat. Kalau tak baca pun tak apa, nah, asyik baca. Tak apa. Bukan wajib, sunat. Cuma hak talihnya dia meroyak hak mana baca tu bid'ah. Hak mana baca tu
Sesat, hak tu tak boleh lah. Tak, kita tak boleh baca tak apa, tak payah baca tak apa. Kita tak boleh baca tak apa. Tapi ketika mana orang buat, orang baca, jangan marah. Jangan marah. Sebab kita ada kitab kita. Kita ada mazhab kita, iaitu jumhur ulama mazhab Syafi'i kata sunat baca. Demo demo kata tak boleh baca. Demo berpandangan dengan mazhab Maliki. Tak apalah. Tapi tak tahannya. Tak. Bab ni demo nak ikut mazhab Maliki. Bab ni demo ikut mazhab Syafi'i. Bab ni demo ikut dia ikut hak sedap dia. Tak boleh juga begitu. Nah. Tu. Hak kata ibadah kalau kata kita nak ambil pandangan mazhab ni yang difatwakan oleh mufti kita tak apa ibadah. Contoh contoh bayar fidyah ibadah. Fidyah okey. Bukan fidyah minta maaf. Zakat fitrah. Okey, zakat fitrah di dalam mazhab Syafi'i kena guna beras. Tidak sah kalau guna duit, tidak sah. Tidak sah. Tapi fatwa di negara kita, fatwa Allah ni bayar fatwa mengatakan boleh kita taklid mazhab Maliki. Mazhab lain iaitu guna pitih. Sebab apa? Sebab kalau guna beras kan payah ibadah. Abang orang mari beras kan. Seorang orang mari beras sekilo. Ni dah orang mari beras. Dah berapa katai tu sekatai dah orang mari beras. Penuh masjid ibadah ibadah. Tak mana beras. Payah betul. Zaman lah ni payah. Zaman dulu tak apa, bayar zakat tu guna beras tak apa sebab orang nak beras tu. Tak cukup beras tu. Boleh tu habis lalu guna. Tapi lah ni buat mari beras lagu tu penuh tak tahu tak mana. Tak tahu nak simpan payah zaman. Maka taklid mazhab lain boleh guna pitih. Tu guna pitih. Kalau begitu tak apa. Bukan kata tak boleh langsung apabila kita duduk di Malaysia mengikut mazhab Syafi'i, okey tak boleh taklid mazhab lain. Dah boleh juga. Tapi bukan kita lah hak putusnya. Serah kepada mufti-mufti yang memberi fatwa, begitu. Kalau tidak capu habis pening ibadah, pening jadi tidak. Sebab ibadah contoh lain lagi ibadah. Mazhab Syafi'i kita kalau ketung kita ada ismaya ni ketung batal dak ismaya boleh batal dak ketung batal. Di dalam mazhab lain ketung tak batal. Hak gapo batal dalam mazhab lain? Sedawa tu batal. Dalam mazhab lain ketung tak batal, gi sedawa batal wudu. Sedawa batal wudu. Dalam mazhab Syafi'i sedawa tak batal wudu. Hak ketung tu batal wudu. Bolehkah kita ketika mana kita ketung, prek ketung, kau ikut mazhab lain? Betul sedawa, buruk sedawa, kau ikut mazhab Syafi'i. Bolehkah gitu? Pening habis ibadah. Dah pening okey. Tak boleh main mudah-mudah begitu. Begitu iman jadi situ dulu ibadah. Dan insya-Allah ibadah minggu depan kalau panjang umur dan sunat ziarah kubur orang Islam. Mana nak ziarah kubur pula? Ni ada golongan marah pula ziarah kubur ni. Tak. Ada marah pula ya Allah. Tak boleh ziarah kubur pula dah. Biarlah dia ibadah. Dia tak boleh ziarah kubur tak apa. Dia tak ziarah kubur tak apa. Kita sunat ziarah kubur. Ni dalam kitab kita sebut dan sunat ziarah kubur orang Islam sunat. Tu. Demo royak ziarah kubur bid'ah tu demo lah. Tapi kita jangan balah ibadah, jangan balah orang hok tak sih tahlil, jangan balah kita. Ni nak asyik mulai maulud ni. Ada ramai orang hok tak sih selawat ibadah. Dia kata Syiah, mana Syiah? Marhaban ya nur aini
marhaban jaddal Husaini, marhaban ya nura aini, marhaban jaddal Husaini. Syiah tu guyu kita. Dah. Apa Syiah? Sebab dia kata marhaban jaddal Husaini. Selamat datang datuk kepada dua orang Husain. Mana Husain? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tu. Hasan Husain ke Syiah? Dia kata pokok kita dak agung ke Sayyidina Hasan Husain. Syiah pokok kita. Apa dah? Marhaban ya nura aini. Selamat datang kepada apa yang memiliki dua cahaya. Marhaban ya nura aini. Apa ni cahaya yang aini dah. Jadi berat ya kena tuduh kita nak kita buat selawat okey. Allah kita kata bukan Syiah, kita kata ni awak kita dah kita ada ayat selamat datang kepada datuk kepada dua orang Husain. Dia mau kata Syiah dah. Padahal muduk minum air Tok Ali tu. No, Tok Ali gapo, Tok Kacik Fatimah gapo tu. Tak Syiah demo. Kita tak apa kita. Dia tak apalah dia. Maka bukan begitu diukur Syiah atau Syiah bukan begitu. Tu. Syiah ni dia mengakak apa ni Sayyidina Ali. Sehingga kan mengatakan yang Jibril alaihi salam tersilap menghantar wahyu, tersalah. Sepatutnya Jibril ni kena hantar wahyu ke Sayyidina Ali, tapi gisilap dia hantar wahyu ke Nabi Muhammad, maka Muhammad pun jadi nabi. Hak tu Syiah tu. Hak tu. Betul ketika mana pokok Syiah ni pun mari tegur, mari betul. Tuhan pun baru khabar. Silap mu Jibril, Tuhan baru khabar. Ni disebut mana ni, Bang? Disebut dalam kitab Tuhfatul Raghibin karangan Syekh Arsyad Banjar rahimahullah. Disebut dalam kitab tu begitu. Ada golongan Syiah yang begitu. Syiah ni banyak pula Syiah. Pokok Syiah ni banyak. Jadi antara Syiahnya begitu. Dia fahimnya wahyu sepatutnya kena hantar kepada Sayyidina Ali, bukan Nabi Muhammad. Silap Jibril silap. Boleh je Jibril silap. Mu ingat orang hak pos main, mu ingat tu hak atas tu wahyu tu. Dak. Mu ingat kau gerak kau gapo tu. Gerak tu tak apalah, silap tu muka manusia. Ni Jibril alaihissalam, ketua kepada malaikat. Yang buat silap boleh. Dah berdua tak belakang. Tak dah minta maaf ni marahnya kita. Tapi begitulah. Ni baik ada faham begitu ni. Minta maaf dia orang Syiah tu minta maaf lah. Tapi disebutkan dalam kitab tu begitu tu. Ada fahaman Syiah begitu. Dan kita duk selawat ke Rasulullah ni bulan Rabiul Awal ni. Kita tidak berpegang begitu. Kita kata Nabi itu Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah. Sayyidina Ali sahabat Rasulullah. Kita tak kata Jibril silap atas dah. Tu. Tapi mereka kata kita Syiah. Sebab apa? Sebab dalam selawat kita ada marhaban Jadal Husaini, marhaban ya nur aini tu. Ya Allah nah. Maka kita kata gitulah. Nah. Kalau abang tak siap selawat tak apa. Dah. Tapi pokok kami nak selawat ni dak tanda kecintaan kami. Tu. Dan tidak salah benda tu, tidak salah. Abang tak siap selawat tak apa dah. Tapi ketika mana kami buat jangan lari, jangan kata bid'ah, jangan kata sesat. Begitulah juga talqin. Kalau abang tak siap baca talqin tak apa. Tapi ketika mana kami buat, abang jangan marah dah. Begitu juga dengan tahlil arwah. Ketika mana abang tak siap buat tahlil arwah tak apa, tak apa. Tapi ketika mana kami ni buat, abang jangan kata bid'ah. Sebab kami masing-masing ada hujah, sebagaimana abang-abang juga ada hujah. Kami ada kitab sebagaimana abang-abang pun ada kitab. Begitu nah. Kami juga belajar sebagaimana abang-abang pun belajar. Itu saja ibadah. Ada panjang ni. Malam ni je kita tak baca al-Mulk dah. Tu. Ayah-ayah ibu-ibu balik baca rumah dah. Dah, bila dah baca rumah dah.
Sebab malam ni kita ada agihan makan asas. Hak sebulan sekali kita buat program masjid kita sebulan sekali. Dan malam ni kita bagi mana-mana nama yang dipilih, diberitahu, diroyak, minta tunggulah lepas ni dah, minta tunggu. Kita ada sedikit agihan sumbangan kepada ibu-ibu ayah-ayah semua. Jadi itu saja. Daripada Timur minta maaf salah silap. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Hak lemah, hak kurang, kelemahan diri yang bercakap, minta apa dengan Allah dan minta maaf dengan semua. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, kakak semua minta maaf. Kalau terkasar bahasa salah kecek minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fatahu ya alim iftah qalbana futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.